Betul, kalau tak ada duit, memanglah tak ada apa-apa. Banyak lagi negeri yang indah-indah di Malaysia. Siap sumpah bagaikan si nenek tuh. Kau bawa duit berapa jalan-jalan datang Malaysia? Ha? Kau cuma bawa 1 juta rupiah ke? Itu pasal kau tak boleh pergi lepak kan? Malaysia tak ada apa-apa, kenapa kau datang? Ha? Sampai kau melepak pergi kedai RM2 tu? Ha? Kau berjalan-jalan kedai karpet tu? Yang mau ke Malaysia siapa? Saya tak nak lah, kau nak ke? Korang perasan tak? Negara kecil macam Malaysia, tapi semua kuasa besar nak kawan dengan kita. Kau awalnya cabar negara Malaysia. Malaysia nggak ada apa-apanya. Ingatkan rakyat Malaysia akan koyak dengan perkataanmu itu ke. Ingat, negara-negara besar, negara-negara maju ingin berkawan dengan negara Malaysia. Ingin datang ke negara Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya, Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala bala musibah, dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini, Iki-nya akan ngereksan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video. Itu hari Ikinya sudah nge-reaction, geng. Namun tidak semuanya ungkapan rakyat Malaysia dan juga orang Indonesia, geng. Kayak gitu ya, geng. Kenapa? Pasal Malaysia gak ada apa-apanya. Ke Malaysia gak punya duit, tak payah pergi Malaysia. Itulah orang-orang Indonesia yang sepemikiran dengan Ikinya, geng. Namun mereka membuat video kayak gitu, banyak oknum-oknum yang tidak terima dengan video penjelasan seperti itu, geng. Kalau cuma datang Malaysia untuk menghina negara Malaysia, terus bilang Malaysia nggak ada apa-apanya, mari kita kasih paham, geng. Mari kita kasih bukti bahwasannya Malaysia, geng, banyak wisata-wisata dari seluruh dunia itu berkunjung ke Malaysia dan mereka mengatakan amazing, wow, luar biasa sekali. Gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama, geng. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Like, comment, and subscribe-nya. Let's go. Malaysia nggak ada apa-apa, sumpah mau ke Malaysia. Malaysia nggak ada apa-apa, gue bilang. Ketawa kan? Malaysia itu banyak, bukan Malaysia nggak ada apa-apa. Tapi kau yang nggak punya duit, laki mau aja ngemis sama mantan istrinya, kok mau jalan-jalan ke Malaysia? Bawa uang berapa kau rupanya? Makanya kau bilang Malaysia itu nggak ada apa-apa. Mungkin kau bawa uang ke Malaysia itu cuma RM500. Ya nggak bisa dapat apa-apa lah, kau cuma bisa sampai KL doang. Walah, memang dasar mulutmu. Betul, kalau tak ada duit, memanglah tak ada apa-apa. Banyak lagi negeri yang indah-indah di Malaysia. Siap sumpah bagaikan si nenek tuh, Malaysia tak akan koyak dengan kata-kata. Dia itu sebenarnya ke Malaysia itu nggak ada duit, Kak. Dia tengok jalan-jalan itu cuma KL belum lihat bintang. Cuman itu aja tahunya, Kak. Belum tahu dia tempat-tempat lainnya, Kak. Di daerah KL ini banyak tempat-tempat best. Dia tahunya cuma Bukit Bintang, di KLCC, itu aja dia yang tahu, Kak. Belum lagi nanti di tempat-tempat lain, kan, seperti Sabah, di Terengganu, Langkawi, banyak lagi tempat. Awak aja yang duduk di Malaysia ini cuman keliling-keliling KL yang tempat-tempat best banyak, itu pun belum semua didatangi, kan. Ini baru cuman pelancong aja. Gayanya sok-sokan Malaysia itu nggak ada apa-apa. Walah, dasar nenek peot. Mak Minah Rempit mana yang cakap Malaysia tak ada apa-apa ni? Kau bawa duit berapa jalan-jalan datang Malaysia? Ha? Kau cuma bawa 1 juta rupiah ke? Itu pasal kau tak boleh pergi lepak kan? Lepas tu kau naik kapal feri kan? Kau tak naik aeroplane. Kesian miskin belagak sangat. Siapa kata Malaysia tak ada apa-apa? Aku orang Indonesia, aku duduk kat Malaysia ni 22 tahun dah. Semua pun ada. Kerja senang. Janji kita ada permit. Salah otak kau. Minah Rempit. Tak payahlah belagak sangat. Engkau jealous kan? Kau tengok
Kau tengok sekarang Fanny dah semakin cantik. Dekat Malaysia banyak fans dia. Tak macam engkau Minah babi. Bodoh nak mampus. Kecil tak nak mampus, besar kau menyusahkan orang. Ada yang macam tak happy sangat ni. Sebab aku buat video pasal Mak Minah rempit tu. Ada yang tak puas hati. Kononlah mungkin daripada pihak dia kot kan. Wey, selagi bukan malaikat maut yang aku hadapi dan kedua orang tuaku yang aku hadapi, aku tak takut sebab aku bukan penjenayah. Kau yang pertama bercakap pasal apa? Malaysia tak ada apa-apa. Kalau kau tahu dah Malaysia tak ada apa-apa, kenapa kau datang? Sampai kau melepak pergi kedai RM2 tu, kau berjalan-jalan kedai karpet tu, kau tengoklah video laki kau tu, Kau ingat aku takut sangat ke? Ada fans dia ni yang macam tak suka apa yang aku cakap pasal Mak Minah rempit ni. Kenapa kau datang Malaysia? Kau kata Malaysia tak ada apa-apa, kenapa kau datang? Aku dah kata, satu kali lagi aku dah cakap, kau tak suka dengan siapa, kau sebut dengan orang tu. Kau jangan sebut negara. Jangan kau cakap Malaysia tak ada apa-apa. Malaysia semua pun ada. Semua ada. Lepas tu sekarang kau punya fans konon-konon nak ugut aku, nak bagi aku takut. Aku screenshot sekarang. Selagi bukan malaikat maut yang aku hadapi dan kedua orang tuaku, aku tak takut dengan engkau. Kau nak jumpa aku? Kau nak cari aku ke? Kau datanglah bro. Mai kita duduk kopi nak lepak dekat sini biar aku belanja kau kedai mamak. Jom sini. Kau datang cari aku Apa yang kau tak puas hati? Kau sakit hati aku cakap macam tu? Siapa suruh kau cabar orang? Kau sendiri mulut sedap je mulut bercakap. Malaysia tak ada apa, Malaysia tak ada apa. Kau pergi kedai RM2 tu, kau masuk kedai kapek tu, apa cerita tu? Selekek-selekek baju. Kau keberatan aku cakap kau miskin? Kau memang kau miskin? Kau tak puas hati aku cakap kau miskin? Ya, kau memang kau miskin. Kenapa? Kau yang aku takut sangat ke? Sabar. Kau siapa? Tahu. Aku dah cakap dengan kau, selagi bukan malaikat maut yang aku hadapi, aku tak takut dengan you. Kau nak cari aku kan? Mari kau datang. Yang mau ke Malaysia siapa? Saya tak nak lah. Kau nak ke? Susi. Memang kau tak nak, tapi ada Susi yang nak. Cah, tolong panggil Bibik Susi. Aduh, Panggil Bibik Susi. tolong bantunya. Ni ada nama sama dengan Bibik. Namanya Susi juga. Berapa tahun dah sini? Jadi, ni Bik Susi. Berapa tahun di sini? Menjalani 2 tahun. Tapi demam hari ni. Makan ubat. Rehat. Okey, bye. Ini kolam kat Melaka. Kemana lah? Ya, awalnya menjabar di media sosial Malaysia nggak ada apa-apanya, namun rakyat Malaysia ataupun warga Malaysia nggak akan koyak pasal benda itu. Kau tak akan viral pun. Kayak gitu, karena orang Malaysia tahu mentaliti kau seperti apa. Kayak gitu, geng ya. Di Malaysia nggak ada apa-apanya. Bahkan negara maju, negara-negara yang maju kayak gitu ya, geng. Datang ke Malaysia, bro. Kayak gitu, geng. Orang-orang maju, bro. Karena mereka memiliki uang, money. Kalau kau tak punya uang, tak punya money, duduk diam-diam dekat rumah, bro. Kayak gitu aja, geng. Kan, geng? Jadi, gak usah belagak di negara orang Malaysia. Gak ada apa-apanya. Wah, gak ada uang. Kau habis uang kau. Itu gak usah berlagak. Itu kayak kami, orang-orang yang telah tahu ke negara Malaysia seperti apa, sisinya seperti apa, dan di mana letak keindahan-keindahan Malaysia, pasti tahu, bro. Kayak gitu. Langkawi, Sabah, kayak gitu ya. Terengganu, Kelantan, kayak gitu, Pahang, Pinang, apalagi Genting Helen. Kamu gak akan bisa Genting Helen, bro. Gak ada uang, bro. Patutlah kau mengatakan seperti itu. Nah, geng, kita akan bagi fakta, geng. Kalau Malaysia gak ada apa-apanya, kau harus lihat ini dulu. Kayak gitu. Mungkin dia tidak pernah melihat berita ini atau tidak pernah bermain-main ke tempat ini, geng. Jom kita simak bersama-sama dulu, geng.
Korang perasan tak? Negara kecil macam Malaysia, tapi semua kuasa besar nak kawan dengan kita. Minggu ni Malaysia bakal jadi tuan rumah ASEAN Summit 2025. Lebih 70 pemimpin dunia datang ke Kuala Lumpur. Dari China ada, Jepun, India sampai ke Timur Tengah. Bukan sekadar lawatan, tapi nak tengok hala tuju rantau ni untuk 20 tahun akan datang. Dan realitinya Malaysia bukan pemain kecil. Tahun lepas je perdagangan Malaysia-China mencecah hampir 212 bilion US dollar. Menjadikan China rakan dagang terbesar Malaysia selama 15 tahun berturut-turut. Dalam ASEAN pula, lebih 30% ekspor Malaysia pergi ke negara jiran serantau. Membuktikan ASEAN ni memang nadi ekonomi kita. Bila Malaysia tanda ASEAN China FTA 3.0, banyak produk tempatan boleh masuk ke pasaran besar dengan tarif rendah 0 ke 5% saja. Kalau guna sijil Form E. Maknanya kalau kau usahawan kecil, engkau boleh jual barang ke luar negara tanpa rugi pada cukai tinggi. Lepas tu datang pula ASEAN GCC Summit, membuka peluang pelaburan hampir 200 bilion ringgit Malaysia. Termasuklah sektor AI, tenaga hijau dan teknologi digital. Semua ni bukan hal diplomasi kosong. Ini adalah peluang kerja baru, bisnes baru dan masa depan untuk korang yang muda-muda ni. Malaysia ni pandai main jalan tengah. Kita boleh bercakap dengan Amerika Syarikat, China, Eropah, Timur Tengah, dengan semua pihak. Itu bukan neutral kosong, tapi strategi. Sebab dalam dunia sekarang, siapa boleh jadi jambatan, dia yang pegang kuasa sebenar. ASEAN slow but stable. Ya, ASEAN mungkin nampak perlahan. Semua keputusan kena capai kata sepakat. Tapi sebab itulah rantau ini kekal stabil. Tak ada perang, tak ada yang gila kuasa. Diplomasi ini bukan pasal menang hari ini, tapi pastikan kita kekal kuat esok. Apa makna untuk kita? Nampak macam isu luar, tapi semua ni kesan langsung dekat kita. Dengan pelaburan baru lebih 378 bilion ringgit Malaysia tahun 2024 dan ekspor ASEAN yang makin naik, Malaysia kekal jadi negara yang dihormati sebab satu perkara, kita pandai main strategi. Aizudin Samni, ideas that move Malaysia forward. Kau awalnya cabar negara Malaysia. Malaysia nggak ada apa-apanya. Ingatkan rakyat Malaysia akan koyak dengan perkataanmu itu ke. Ingat, negara-negara besar, negara-negara maju ingin berkawan dengan negara Malaysia. Ingin datang ke negara Malaysia. Lihat video yang tadi seperti apa. Baru tahu seperti apa negara Malaysia. Makanya nggak usah asal ngomong, nggak usah menjabar, nggak usah ini itu kalau kau memang tak ada duit. Kalau kau memang tak ada uang, kayak gitu. Kalau kau ada uang, kau akan diam-diam saja. Namun kau tak ada uang, bro. Kau tak ada uang. Kau orang apa yang dikatakan akak tadi itu benar. Kau orang miskin. Lihatlah sendiri ya. Ikinya putarkan buat kalian semua, geng. Negara-negara besar itu ingin berkawan dengan negara Malaysia. Ingin datang ke negara Malaysia. Ingin berbaik-baik ke negara Malaysia. Karena apa? Ya, karena negara Malaysia pandai. Negara Malaysia ini pandai. Itu sampai negara Timur Tengah, negara Jepun, US, China, negara-negara besar tuh, geng. Negara-negara maju, bukan tidak maju. Itu ingin berkawan dengan negara Malaysia. Datang ke negara Malaysia, karena negara Malaysia adalah negara tuan rumah ASEAN 2025. Kayak gitu ya, geng ya. Jadi, kalau kau Malaysia bilang gak ada apa-apanya, wah, salah besar, bro. Kau tuh bawa tapak kaki je. Tahu lah tapak kaki siapa. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang like, comment, and share-nya. Apa-apa benda boleh tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye-bye.